Selamat tengah hari. Kalau kamu ataupun ahli keluarga kamu pernah kena stroke, ini ialah senaman untuk melembutkan jari yang kena stroke. So, pertama kita start dengan posisi tangan. Tangan kita letak atas meja dan kita buka tapak tangan. Okey. Exercise yang kita akan buat ialah kepak tangan dengan buka jari. So, pertama kita akan minta pesakit yang kena stroke untuk kepak tangan. Kepak tangan. Kepak lagi. Cuba kepak tangan sampai jari tutup. Okey, kalau dah sebut 3 kali dan tidak dapat lagi, kita tolong. Kita akan tolong tutupkan jari kepak tangan. Okey. Selepas itu, cuba buka jari. Okey. Buka jari. Cuba buka lagi sampai jari lurus. Buka lagi. Okey. Dah sebut 3 kali memang tak dapat. Kita tolong buka jari perlahan-lahan. Satu jari, satu jari. Sampai semua jari lurus. Okey. Kalau boleh buat exercise ini 3 kali pagi, 3 kali petang.